Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya Nur Najwa binti Samsudin. Saya daripada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Okey, pada pandangan saya dan inisiatif yang kerajaan bagi saya sangat membantu dalam tugasan harian. Which is sebenarnya daripada kekangan sekarang ni, kita banyak fikir. Banyak lagi tugas-tugas luar. So dengan adanya AI ni dapat membantu. Dia banyak juga membantu. Dia umpama macam supplement kepada kita. So macam kita nak create ni macam apa benda hari ni task bos bagi. Macam mana lambat sikit lah. Lepas tu bila ada AI ni bagi saya cepat. Masuk je prompt macam kita cakap hari ni nak buat apa. Okey, kena email update. So macam kita boleh masuk. Macam bagi saya macam sangat membantu lah. Baik, saya paling suka chat Gemini lah. So macam sebab saya more tu banyak email. Kena email dengan vendor, kita kena email progress, update task semua. So bagi saya itu sangat macam membantu saya untuk update. Dan setiap hari, okay, hari ni task apa yang vendor kena update kat saya. So saya boleh masukkan, okay, hari ni saya nak tanya apa. So saya ada idea dapat untuk next untuk progress task kerja. Part education tu saya suka yang note tu. Okay, which is kalau last minute lah kita kena buat buku cerita untuk kanak-kanak. So saya rasa daripada segi tu dia boleh improve lagi. Sebab daripada segi sekarang pun Kemas pun dalam pembangunan smart classroom. Which is macam benda tu salah satu tools untuk cikgu-cikgu. Macam fast learning, okay. Tiba-tiba besok ada event. So hari ni bisa how to make storybook. So saya rasa itu sangat membantu.